CVT Proton, Saga FLX, Proton Azora Bolt, Iris dan sekatan dengannya macam ni. Depan hampa ini dah rupa dalaman ataupun komponen dalaman gearbox untuk Proton CVT menggunakan transmission CVT. Apa masalah gearbox ni? Customer datang mengadu pada kita bila nak reverse, bila nak jalan, kereta tak ada power, pick up totally lost. Sebab apa? Dan bila kita buat computer scanning, naik secondary pressure to low yang bermasalah di bahagian secondary pulley. Nampak ni? Ini adalah secondary pulley yang berada di dalam gearbox. Dan bukan itu saja, bila kita check di bahagian steel belt. Di bahagian steel belt dah mengalami cala. Nampak tak ni? Di kawasan bibiak dah ni. So bila jadi macam ni, apa yang kita akan buat? Kita akan buat pertukaran di bahagian steel belt yang baru, juga pertukaran di bahagian secondary yang baru. Nampak tak ni? Ini yang lama dan ini yang baru. Tak habis dengan tu, kita akan tukar juga sekali di bahagian O-ring dan oil seal yang berada di dalam gearbox. Termasuk juga sekali di bahagian auto filter supaya dapat memanjangkan lagi jangka hayat gearbox ni. Dan tak habis dengan tu juga, kereta ni customer mengadu drive shaft bermasalah. Sistem ayak, coolant radiator system pun bermasalah. Dan customer ni ada dapat manis-manis daripada saya. Apa nak tengok? Jom. Agak FLX yang tadi kita turun gearbox dah dan kita ubah gearbox dia. Dan kita dah tunjuk apa yang AYD bagi balik pada customer. First, kita bagi secara percuma FOC di bahagian oil cooler hose. Nampak tak ni? Oil cooler hose ni dah keras sehingga mengakibatkan kebocoran. So kalau kata hampa yang pakai gearbox CVT, pastikan setiap kali servis, cek oil cooler hose ni. Tak pasti, tolong bawa ke workshop untuk buat pemeriksaan supaya minyak gearbox tu tak hilang ataupun leaking tanpa hampa sedar. Yang kedua, manis-manis yang kedua. Yang ni yang paling orang nak ni. Saya bagi secara FOC kepada customer ni, valve body yang baru. Nampak tak ni? Ini yang lama. Apa masalah valve body ni? Bila kita cek, dah mengalami cala di bahagian solenoid plunger dalam ni. So, bila bercala ni, dapat mengurangkan prestasi dan akan mengakibatkan power loss di bahagian gearbox dia. So, senang cerita di bahagian gearbox ni ada 3 masalah. Satu di bahagian valve body, kedua di bahagian secondary pressure to low, di bahagian secondary pulley dan steel belt yang bercala. So, kalau kata hampa nak perkhidmatan lagu ni, hampa boleh cari kami di AYD atau Sepi Balik Pulau Pinang. Dan kalau kata video ni bermanfaat, tolong repost video ni pada tag pada kawan-kawan hampa. Terima kasih. Assalamualaikum, layan.